Kena pulas throttle baru boleh hidup. Assalamualaikum guys. LCV8. Aku nak tunjuk cara nak tinggikan timing. LCV8 ni dia tak menggunakan carburetor. So macam mana kita nak naikkan timing dia? Sebab kebanyakannya masalah LCV8 ni ramai yang kata timing rendah lah kan. Ada tak masalah macam ni? Bila start tak boleh hidup. Kena pulas throttle baru boleh hidup. Bila lepas throttle dia padam. Padam. Mula-mula kau kena buka set kepuk belah kiri Set kepuk belah kiri. LCV8 ni ramai yang pakai harian lah, betul tak? Buat rider kan, Grab, Panda, Lala kan. Pakai motor dah bertahun-tahun, ada masalah repet, ada masalah timing rendah, macam-macam lah masalah yang. So kalau dalam video ni aku nak tunjukkan nak tinggikan timing dia. So yang tu lah skru tu. Kau nampak tak tu skru tu. Pakai screwdriver leper yang kecil jangan pakai yang besar. Kalau pakai besar yang tak muat. Kurang pusing ke kiri lawan arah jam. Okey, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Korang boleh adjust lah, nak rendahkan sikit ke apa ke kan. Okay, settle. Tengah mana ni. So korang boleh pasang balik kepuk tepi ni. Dia pasang balik macam biasa. Skru balik, mana yang ada skru tu kau boleh pakai kabel type ke apa ke kan. Okey, itu saja perkongsian aku hari ni. Terima kasih banyak. Tolong share, subscribe, like, komen. Okay, thank you guys.